Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Khaila Balqis binti Maaz. Saya anak didik SK Kuala Pongsoy, Hulu Langat, berusia 12 tahun. Kod sekolah saya ialah BBA 4008. Buku, jangan kita nilai dari harga maupun saiznya, tetapi nilailah dari isi dan jalan cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca yang berjudul Bully. Buku ini hasil karya Saridah Hamid yang diterbitkan oleh PTS Islamika Sendirian Berhad. Mempunyai 207 halaman bercetak. Mengangkat isu sosial yang sangat relevan iaitu buli, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Buku ini menceritakan kisah kehidupan seorang remaja yang menjadi mangsa buli di sekolah. Zira, seorang pelajar yang pendiam dan kurang percaya diri, menjadikannya sasaran mudah bagi sekumpulan pelajar yang gemar membuli. Kisah bermula dengan Zira yang dibuli secara fizikal dan emosi oleh sekumpulan pelajar yang sering mengejek penampilannya, prestasi akademinya serta latar belakang keluarga yang dianggap berbeza dengan rakan-rakan sekelas. Selain daripada penghinaan dan ejekan, Zira juga terpaksa menanggung kesakitan fizikal yang akibat serangan dari para pembuli yang tidak henti-henti. Setiap hari, Zira merasa tekan dan tidak ada jalan keluar, dan dia mula meragui dirinya sendiri. Namun, dalam kegelapan yang menyesakkan itu, Zira bertemu dengan seorang guru konseling yang prihatin, Cikgu Aina. Cikgu Aina memainkan peranan penting dalam hidup Zira, membantu gadis itu untuk menghadapi masalahnya dengan cara yang lebih positif dan memberikan sokongan untuk mengembalikan keyakinan diri Zira. Melalui bimbingan dan sokongan yang diberikan, Zira mula belajar untuk menyuarakan perasaannya dan tidak berdiam diri terhadap ketidakadilan yang diterimanya. Melalui buli, Saridah Hamid juga menekankan pentingnya kesedaran sosial dan empati dalam menangani masalah buli. Buku ini memberikan mesej yang jelas bahawa setiap individu perlu memainkan peranan dalam mewujudkan persekitaran yang selamat dan harmoni, tanpa rasa takut atau terpinggir. Selain itu, ia juga menggalakkan pembaca untuk tidak mengabaikan tanda-tanda buli di sekitar mereka dan untuk tampil membantu mangsa dengan rasa penuh prihatin. Secara keseluruhannya, Bully adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan memberikan kesan mendalam. Sekian, terima kasih.